Rahsia kejatuhan Melaka. Pengkhianat atau takdir. Kisah epik yang menggugat sebuah empayar. Saksikan pertempuran menentukan nasib bangsa. Pada tahun 1511, Melaka yang pernah menjadi pusat perdagangan terhebat di Asia Tenggara tiba-tiba jatuh ke tangan Portugis. Armada Portugis pimpinan Afonso de Albuquerque datang dengan meriam dan kapal perang yang jauh lebih moden. Di dalam istana pula, ada perselisihan, cukai yang tinggi dan pedagang asing yang tidak puas hati. Selepas 2 kali serangan, jambatan dan kota Melaka akhirnya jatuh pada 24 Ogos 1511. Ramai kata ada pengkhianat dari dalam. Ada pula yang kata ini memang takdir sejarah. Apapun ceritanya, kejatuhan Melaka menandakan bermulanya era baru di alam Melayu. Jom kita ingat dan pelajari bersama.